Nak stop cakap pasal Quran, tercakap juga. Okey, saya sambung lagi pasal Quran. Rakaman pertama tu saya tak sebut. Saya tumpu pada yang zikir. Tapi saya sambung juga lah, sambung lagi. Jadi maknanya, bila kita baca Al-Quran ni, saya pernah pengalaman sedikit lah saya mengajar yang kepada orang yang sempat saya mengajar ngaji. Saya cakap, saya haraplah kalau ada anak murid saya ni yang baca Quran, kalau tak meninggal dunia, biarlah pengsan. Saya cakap, kenapa? Sebab orang-orang yang faham Quran, dia ada tindak balas. Tindak balas. Betul lah. Antara hadis ke kaedah ulama'. Jangan brightness. Antara hadis ke kaedah ulama', kata, menyebutlah bahawa ada saja imam-imam yang pengsan ketika baca Quran. Ada juga orang-orang yang baca Quran yang faham maksud apa semua, meninggal ketika membaca Al-Quran. Jadi dia faham. Jadi Quran ni sebenarnya seeloknya baca dan faham. Baca dan faham, baca dan faham. Mahir tajwid tu, saya ada bincang dengan kawan saya lah, di Tanjung Malim, namanya Rizwan Abdul Kadir. Ni saya sebut dia rakaman ni sebab saya menghormati dia. Walaupun kami sebaya 1978, batch 1978, tapi bila saya belajar agama, saya balik Shah Alam, saya balik Tanjung Malim, saya akan cari dia untuk betulkan balik bacaan Quran. Dalam sepanjang kami muzakarah tu, ada orang yang dia kata, ni pengalaman saya kongsi lah, saya sebut nama dia Rizwan. Dia sekarang staff UPSI, staff UPSI Tanjung Malim. Dia ada berkongsi dengan saya, banyak orang rasa baca Quran betul rasa dah bagus, sedangkan tu baru level tajwid. Kau tak faham pun lagi, macam mana kau nak amal? Faham tak? Jadi ada orang tu, mungkin macam Ridwan ni dia teliti lah, saya sebut dalam dia ni sebab saya menghormati dia sebagai, saya anggap walaupun sebaya, tapi saya anggap sebagai guru lah. Banyak hal-hal agama ni saya boleh berkongsi dengan beliau, sampai ke satu tahap tertentu lah, yang yang masing-masing ada pendapat sendiri berdasarkan ada asbab-asbab yang dalam perkongsian tu adalah sedikit perbezaan pendapat. Sebab tu saya dengan dia muzakarah dulu, saya ingat lagi lokasinya dekat Surau Simpang 4, kawasan Simpang 4. Dia kata, ni bagus ayat ni, ayat Ridwan ni saya kongsi di sini, saya pinjam, saya nakal, saya letak dalam rakaman ni. Kalau setengah orang tu dia bangga dia boleh tajwid, dia lancar, sedangkan kita kena faham. Betul lah tu, sama macam Ustaz Zaidi sebut lah, Ridwan Abdul Kadir, orang panggil Ustaz Ridwan lah, dia kata Malim. Ridwan ni pun saya pernah ajak dia jumpa Ustaz Zaidi. Masa kebetulan Ustaz Zaidi singgah Tanjung Malim, saya cakap, Wan, kau nak jumpa Ustaz Zaidi, ambil sanad Musalsal bil Awaliyah. Dia pun datang dengan kerendahan hati dia, walaupun dia imam Tanjung Malim, imam kampung Tanjung Malim, imam Surau Tanjung Malim, dan pun di UPSI pun dia orang panggil dia ustaz. Tak apalah, itu penghormatan masyarakat, tak apa. Saya pun kehormatan orang, kita hormat lah, kita berhormat dia lah. Cakap, Wan ni Ustaz Zaidi ada ni, mainlah ambil, jumpa. Saya ingat Ustaz Zaidi penat nak cakap masa tu, tapi dia bagi juga, kebetulan dia dah sprint siap-siap, siapa datang dia bagi sanad, dijazahkan Ustaz sampai apalah. Jadi Ridwan Abdul Kadir ni kawan saya ni, dan kawan saya Ipoh, kata orang UPSI panggil dia Ustaz Wan atau Ustaz Ridwan. Dia antara orang yang satu-satunya sahabat saya yang saya dapat bawa dia jumpa Ustaz Zaidi, ambil sanad Musalsal bil Awaliyah. Itu bab hadis lah, bab Musalsal lewat hadis. Hadis ni berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamahumur rahmanu tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Atau kata Ustaz Tagojilah lebih jazam, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasih, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihilah sesiapa saja yang berada di bumi, nescaya penduduk di langit, kasihilah penduduk di bumi, nescaya penduduk di langit akan mengasihimu. Penduduk di langit artinya malaikat akan mendoakan untuk kamu. Jadi Ustaz, kawan saya ni, sahabat saya Ridwan Abdul Kadir ni, dapat hadis tu daripada Ustaz Zaidi. Balik tentang Quran balik, berkongsi pada sahabat saya Ridwan ni, dan juga beberapa orang ustaz pun, memang kita dengar di TV pun semua cakap benda sama. Kita hendaklah tadabbur Quran, kena faham Quran tu. Baca Quran bagus, tahniah, alhamdulillah bagus. Lancar, alhamdulillah bagus. Boleh mengajar Quran pun, alhamdulillah bagus. Kedua, kena meningkat. Faham tak? Itu yang kami masuk kelas tafsir Quran, nak memahami apa itu ayat ni tentang apa.
Jadi contohnya dalam Quran pun sekarang pun dah ada Quran, ada tafsir, dan ada hadis-hadis qudsi. Saya Quran Magnificent apa entah nama Quran ni. Dari sekali dengan tafsir dan ada sekali dengan hadis-hadis. Menyokong ayat-ayat ni. Ni asbabun nuzul, ni hadis yang relate lah, yang relate. Ada tafsir At-Tabari, ada hadis Ibnu Katsir, yang Sahih Bukhari, Muslim tentu adalah. Jadi macam ni lah. Kita sekarang ni dah dihidangkan banyak sangat. Tinggal lagi siapa nak bimbing. Itulah kena ada guru. Jadi alhamdulillah lah, saya walaupun dapat sedikit tafsir Al-Quran ni, saya kongsikan pada tuan-tuan semua. Kalau belajar Quran, cari pula guru tafsir. Cari guru tafsir. Jadi faham jalan cerita tu. Jadi jangan kita sekadar walazina, ni tahu ni mat asli apa semua. I jadi mat lain, au jadi mat lain, ada yang hujung jadi mat lazim kalimi apa semua. Iqlab semua faham. Okey, cukup. Itu baru first stage. Jangan seronok sangat. Cari lagi maksud Quran, cari lagi tafsir Quran, baru faham, kita rasa yang Allah tu betul bercakap dengan kita. Ayat ni tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel, yang banyak cekadaknya minta apa semua, menyusahkan Nabi Musa macam-macam. Nabi Musa ajak pergi Palestin, ajak berpegang pun dia boleh kata macam-macam kat Nabi Musa. Engkau dengan Tuhan kau je lah pergi berpegang, kami tunggu kat sini. Kalau kita faham jalan cerita dia, kita rasa lebih sedap. Betul, juzuk 30 banyak tentang hari kiamat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, apa lagi, ayat 30, juzuk 30 banyak tentang hari kiamat. Bahkan hari kiamat pula antara ayat surah murah rezeki pula, kan. Itulah, macam-macam lah. Jadi maknanya Mutiara Al-Quran, ada kitab Imam Ghazali, Mutiara Al-Quran terjemahan Mujizat Al-Quran oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mujizat Al-Quran pun bagus juga. Ada Jawahir Al-Quran, Imam Mutawalli Sya'rawi ke Imam Ghazali ada juga. Itu pun ni semua antara jasa Ustaz Zaidi ni. Ni masa nak kedai pusaka hizbi nak tutup, dia bawa, antara saya kata silap ni kes pusaka hizbi lah. Ni Fendi beli ni. Beli ni. Ni masa tu alhamdulillah saya dapat rezeki yang time orang nak tutup, orang nak bengkel. Kalau apa, dah nak tutup operasi lah, bankrupt tu cakap kasar sangat. Dapatlah yang nampak macam simple kan, harga pun kalau ikut taklah mahal mana, tapi pusaka nasional. Jadi maknanya kita ada yang Ahmad Suan Haji kan, tafsir radio kan. Tu jadi tafsir-tafsir ni semua membantu kita memahami Quran tu apa asbabun nuzul, apa itu, apa ini. Jadi kita faham ni cerita ni pasal apa. Contohnya kalau hadis ni asbabul wurud, ini pun kes-kes pesta buku antarabangsa yang nak tutup tu. Jadi banyak kisah dengan Ustaz Zaidi juga. Ini 3 jilid saya dapat, tapi Indonesia lah, asbabul wurud, apa sebab jadinya hadis. Jadi itulah, makin nak stop makin bercakap pula. Jadi macam itulah. Ini baru bab Al-Quran. Jadi maknanya saya juga berpesan pada diri saya sendiri dan juga pada yang mendengar, Quran carilah guru untuk memahami tafsir, sebab lancar bacaan itu baru langkah-langkah awal nak berjinak Quran, dapatlah pahala apa semua. Tapi kalau faham Quran, tahu sebab Al-Quran diturunkan, dan kita beramal, yang paling penting beramal. Jangan seronok, aku dah faham ni, aku tahu ni, lepas tu masih lagi na'udzubillah buat maksiat, tak guna juga. Sebab Al-Quran pun juga suruh kita meninggalkan maksiat kan. Jadi maknanya carilah guru untuk memahami Quran, tahu tafsir Quran, baru kita rasa meresap Al-Quran tu, baru kita boleh menangis macam sahabat-sahabat terisak-isak menangis, macam Nabi berespon Al-Quran. Kalau ayat yang syurga, Allahumma ja'alna minhum. Kalau ayat neraka, na'udzubillah, apa-apa lah. Kita boleh rujuk hadis-hadis yang Nabi respon dengan Al-Quran. Nabi respon dengan Al-Quran. Jadi kalau kita faham Quran, kalau kita faham Quran, kita boleh respon macam Nabi respon Quran. Dan paling penting amal lah, kena beramal. Al-Quran yang kita tahu mesti beramal. Sebab amal tu bukti yang kita ni pertama bukti kita berilmu, kena bukti kita nak dekat dengan Tuhan dengan melalui amal. Jadi wallahualam, ini bab Al-Quran.